Ya, dekat dengan Cik Nuria di mana? Ini saya ingat daripada Abang Asri. Saya nak beritahu lah yang saya telah mengenai sambutan bertuah yang RM500 atas pembelian produk Abang Asri RM150 ke atas. Alhamdulillah, syukur sangat. Tak disangkukan ke. Ya, aku bahkan dia bila dapat tahu lah dapat sambutan bertuah RM500. Wow, kecil, of course. Kecil ya. Dan tak sangka. Ya. Semangat untuk ahli-ahli yang lain. Ahli-ahli yang lain. So, ahli-ahli baru, nanti siapa yang baru nak ada hati nak jadi ahli baru asli. Jangan segera dengan saya. Bila kita dapat balapan, pasti tak akan kecewa. Produk yang hebat dan berkualiti. Lepas tu ada peluang menang sambutan bertuah setiap bulan dan peluang menjana pendapatan yang sangat hebat. Okey, apa yang produk yang Cik Nuria pakai yang saya rasa betul-betul berkesan? Alhamdulillah saya baru try satu produk dan yang boleh buat saya rasa macam yakin dengan produk ni lah. Banyak kelapa dari kelas Habibie saya. Kesan dia saya guna dekat rambut. Sebab sebelum ni saya ada masalah rambut juga yang berbuk sangat. Jadi kronik juga lah. Dalam tempoh seminggu sebenarnya, alhamdulillah memang betul-betul sekali apa tu memang sangat-sangat bagus lah. Memang ada kesan tu nampak cepat lah. Ya, cepat. Dalam 2-3 hari. Sebab sebelum tu ada kawan saya kenalkan produk ni untuk saya baca seminggu sebulan betul-betul. Dan betul saya makan, alhamdulillah memang rambut tu kurang lah. Maksudnya produk yang minyak kedai campur rambut bersadar tu betul-betul nampak lah ada kesan yang ya, memang plastik sangat. Memang saya pun rasa macam ajaib lah. Ajaib lah. Dan saya introduce dekat kawan saya juga yang ada masalah rambut hijau lah. Dan jadi dekat ya betul. Memang dalam masa seminggu tu memang tak ada langsung. Maksudnya nampak lah nampak kesan yang tu memang nampak sekali lah. Dia tak payah nak buat ni lah. Apa tak kena rambut tu. Yes. Tak payah pergi sendiri mahal kan. Ya, itu murah, kita pergi je. Tak ada orang kata kesan tak ada ekonomi je, tak nak berjejak kan. Dan dia bagi satu kesan dia rambut kita jadi macam nampak lebat, nampak berada lembut. Lepas tu dia yang mana ada uban-uban sikit tu dia gelapkan colour tu. Maksudnya uban tu jadi hitam balik lah. Tak lah, kalau sebenarnya nampak memang menakjubkan lah. So dari situ saya start guna produk lain macam shampoo, apa tu dia saya dan saya try produk kecantikan set tu saya ambil tu. So alhamdulillah nampak ada kesan yang bagus juga. Sebab mungkin saya banyak tu agak tapi nampak macam dia lighten sikit. Dia nampak macam tu macam sikit lagi ada lagi. Dan yang lagi yang bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah.